Dia orang ni cinta dunia. Dia orang ada penyakit dunia dekat hati dia. Ada namakan penyakit ni al-wahn, cinta dunia dan takut mati. Iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan penyakit ni bukan hanya ada pada orang musyrikin zaman Nabi, tapi boleh jadi tak ada pada zaman kita? Ada. Ketika mana Nabi membagi perumpamaan, umat di akhir zaman ni Islam ramai. Ramai tak umat Islam di akhir zaman? Ramai. Tapi mereka ibarat buih-buih di lautan. Kita goncang air ni sikit kan, ada buih, hilang. Macam itulah umat Islam di akhir zaman. Kena angin sikit, gegaran sikit, tiup sikit, hilang. Iman mereka tak kuat. Jadi sebab tu kita tengok ramai orang Islam, tapi zahirnya tak nampak pun macam Islam. Puncanya apa? Ada penyakit ni. Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Dan takut akan kematian. Maka sebab tu tajuk yang kita belajar sebelum ni, fitnah akhir zaman, saya sangat tekankan tentang ikhtilat, pergaulan antara lelaki dan wanita. Sebab cinta dunia ni bermula dengan wanita. Ini fitnah paling besar di akhir zaman ni. Ramai tak kadang-kadang namanya orang yang berilmu, ada pangkat, tapi disebabkan ada wanita, habis, masuk penjara. Ramai tak? Ramai. Saya ada seorang kawan, dia ceritakan kawan dia ni dah nak syahadah 30 juzuk. Dia dalam 2 bulan ke 3 bulan lagi, dia tengah ambil syahadah ni. Dalam 2-3 bulan lagi dia akan ambil syahadah. Dia nak habis dah syahadah 2-3 bulan je. Sabar sekejap, dia akan syahadah 30 juzuk Al-Quran. Tapi disebabkan dia ada girlfriend, dia tinggalkan semua tu. Sebab apa? Sebab cinta akan wanita ni. Besar fitnah wanita ni. Bukan setakat tu je, fitnah banyak lagi. Fitnah perhiasan, fitnah teknologi, fitnah duit, fitnah harta dan sebagainya. Itu bahayanya apa yang berlaku sekarang ni. Okey, boleh semua? Okey, surah An-Naba ni saya bahagikan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahagian. Bahagian yang pertama ni sampai ayat 5. Kita sambung lagi 2 ayat. Lepas tu kita ambil pengajaran besar yang boleh dicatat. Okey, ayat 4 pula. Kalla saya'lamun. Maksud dia, ayat 4. Tidak sekali-kali mereka akan mengetahui. Maksudnya apa tentang hari kiamat ni? Allah jawab, sekali-kali tidak mereka akan mengetahui. Jadi maksudnya apa ni? Maksudnya tak ada siapa yang tahu tentang hari kiamat. Betul. Cuma Nabi pernah bagi tahu dalam satu hadis, jarak antara umat dia dengan hari kiamat, Nabi gambarkan macam 2 jari ni. Jarak antara umatnya dengan kiamat. Okey, Nabi hidup 1400 tahun yang lepas. Nabi bagi tahu jarak umatnya dengan kiamat ibarat 2 jari ni. Nabi rapatkan, ada ruang sikit je. Dekat tak kiamat? Dekat. Tapi kenapa dah 1400 tahun tak berlaku lagi kiamat? Sebab nak menggambarkan dunia ni sementara asyiyatan au duhaha, seperti sepagi atau sepetang dalam hujung surah An-Nazi'at. Kalau kita belajar orang, bila kita dibangkitkan ke akhirat nanti baru kita rasa, oh aku hidup kat dunia ni semacam sepagi sepetang je. Sedar-sedar dah 16 tahun. Sedar-sedar dah 30 tahun. Sedar-sedar dah kahwin. Sedar-sedar dah mati dah. Itulah hakikat kehidupan dunia. Sementara dan tidak kekal. Maka sebab itulah kalau boleh sekarang ni kita cuba untuk memperolehi amalan sebaik mungkin. Dan sebab tu kalau kita tahu, kita betul-betul memahami hakikat kehidupan dunia ni, Nabi kata kita akan banyak sikit falyadhaku qalilan, kita akan sedikit ketawa, wal yabku kasiran, dan banyak menangis. Sebab apa? Sebab kita bayangkan kat dunia ni sementara, perjalanan kita dekat akhirat nanti yang kekal selamanya. Jadi sebab tu wasiat kepada saya, kepada adik-adik, abang-abang, muslimin, muslimat, pelajar-pelajar, kepada diri Ana dan kepada semua guru-guru. Kita ni sebagai seorang yang pemegang Al-Quran, kita penghafal Al-Quran, hamilul Quran, kita pembawa Quran. Jadikanlah Quran dalam kehidupan kita. Tanamkanlah baik-baik apa yang kita dah belajar, terutamanya 5 sifat Al-Quran tu. Tanamkan dalam kehidupan kita, terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi bekalan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Suasana yang sangat menakutkan. Kita akan masuk kejap lagi insya-Allah. Kita sambung ayat 5, summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, bismillah. Kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahui. Okey, Allah ulang. Ayat ini lebih kurang sama kan dengan ayat yang tadi. Mudah-mudahan Allah sebut summa kalla saya'lamun, kemudian summa kalla saya'lamun. Kenapa Allah ulang? Siapa tahu kenapa Allah ulang lagi ayat ni?
kalau ikut tafsir Ibnu Katsir dekat sini, kalau ayat 3 tadi kan mereka berselisih tentang hari kiamat ni. Jadi Allah nak bagikan penegasan. Allah nak bagikan penegasan yang bahawasanya memang kamu tak akan tahu tentang hari kiamat ni. Dan juga ini merupakan, kalau ikut tafsir Ibnu Katsir, ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Maksudnya Allah betul-betul nak tegaskan hari kiamat ni tak ada siapa yang tahu. Nabi pun tak tahu bila spesifiknya hari kiamat. Jadi bila kita tak tahu bila tarikh kiamat, apa yang perlu kita buat? Sentiasa bersedia. Kematian datang bila-bila masa. Kita perlu sentiasa bersedia untuk hadapi hari akhirat yang dahsyat, yang lebih menakutkan. Okay, kemudian Allah dah bagi tahu mukadimah sedikit tentang apa yang diorang tanya, orang musyrikin tanya. Apa tadi orang musyrikin Mekah tanya? Berita yang besar. Apa berita besar tu? Ada 3. Yang pertama Quran. Yang kedua Rasulullah. Okay, yang ketiga hari kiamat. Okay, kemudian Allah nak buktikan semua tu. Allah nak kita semua percaya dan yakin tentang berita yang besar tu. Allah mula cerita tentang kekuasaannya. Okay, jadi ini boleh bahagikan ayat 1 sampai 5 ni satu poin, iaitu tentang berita besar yang orang musyrikin tanya. Dan ada 2 pengajaran besar. Dia tulis. Oh, tak ada marker. Okay, tak apa, nanti kalau ada marker boleh tulis. Ada ayat mana marker? Oh, sini. Tak, maaf tak nampak. Okay. Kita buat macam timeline. Timeline surah An-Naba. Supaya kita boleh mudah ambil pengajaran dan boleh kita nampak. Okay, ni yang pertama kita dekat sini. Dia ada 7 bahagian. Yang pertama ni ayat 1 sampai 5. Kat sini adalah tentang berita besar yang diorang tanya. Dan berita besar yang ditanya-tanya. Dan tanya oleh orang musyrikin Mekah. Dan dekat sini juga pengajaran yang terbesar yang boleh kita dapat adalah beza ayat 1 sampai 5. Ada 2 pengajaran yang terbesar yang boleh kita keluarkan. Jazakallah khair. Iaitu yang pertama sekali pengajaran dia adalah beza orang beriman dan orang kafir. Boleh tulis, ni pengajaran terbesar. Tadi banyak pengajaran kan kita dapat, ni kita simpulkan. Pengajaran terbesar. Yang pertama, beza orang beriman dan orang kafir. Beza orang beriman dan orang kafir adalah orang kafir tidak percaya pada hari kiamat. Minta maaf, orang kafir tidak percaya pada perkara ghaib. Sebaliknya, orang beriman percaya dengan perkara ghaib. Boleh? Beza orang beriman dan orang kafir tidak percaya pada perkara ghaib, sebaliknya orang beriman percaya akan perkara ghaib. Itu ayat 1 sampai 5, pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang terbesar adalah punca rosaknya akhlak seseorang itu. Punca rosaknya akhlak seseorang itu adalah kerana tidak percaya pada hari akhirat. Sebelum ni siapa yang datang event Generasi Furqan yang saya dengan kawan-kawan buat kat Shabab Way, event yang kita datang sebelum ni, ramai yang datang, saya nampak. Kita belajar dalam Quran ni ada berapa cerita? Ada 2 jenis cerita. Apa 2 jenis cerita tu? At-targhib, tarhib. Targhib apa? Mendorong, berita gembira semua. At-tarhib, menakutkan. Jadi bila mereka tak percaya pada hari kiamat, mereka tak tahu berita yang menakutkan, akhirnya akhlak mereka jatuh. Buat maksiat rasa biasa. Sebab apa? Fikir kalau buat maksiat ni apa yang aku dapat? Buat maksiat ni tak ada apa-apa pun. Dia tak rasa apa. Sebab apa? Berita besar ni dia tak ambil perhatian. Okay, kita sambung ayat 6. Okay, kemudian ayat yang ke-6 pula kita sambung. Alam naja'alil arda mihada. Ayat yang ke-6 ni mula Allah ceritakan tentang ciptaan Allah. Apa tujuan Allah ceritakan tentang ciptaan Allah ni? Saya boleh tahu apa kaitan? Mula-mula Allah ceritakan tentang berita besar. Tiba-tiba bermulanya ayat 6 ni
Bermula ayat 6 hingga nanti kita akan ambil pengajaran. Bermula ayat 6 ni Allah ceritakan pula tentang kebesaran Allah. Apa kaitan? Ma'alaqah. Apa kaitan? Mula-mula cerita tentang berita besar, tiba-tiba kebesaran Allah. Betul, Allah nak kita lebih berfikir. Satu. Dan yang kedua, Allah nak kita percaya pada hari kiamat ni, percaya akan berita besar ni dengan menceritakan tentang kebesaran Allah. Manusia biasalah kan, bila dia nak sesuatu perkara tu, dia nak percaya. Dia nak tengok depan-depan. Macam kita beli barang, kadang-kadang kita nak beli baju, kita kalau online macam kurang trusted sikit. Kita pergi kedai, kita tengok baju tu kualiti okey baru kita beli. Betul? Lagi kalau beli phone nak tahu ke tak, kalau beli online takut scam, kita pergi depan-depan. Jadi nak bagi tahu berita besar ni bukan scam, bukan penipuan, tapi berita yang betul-betul akan terjadi. Jadi dengan cara apa Allah tunjukkan kebesaran Allah? Apa kebesaran Allah yang pertama sekali Allah sebutkan? Alam naj'alil. Yang pertama sekali adalah Allah sebutkan tentang ard. Ard ni apa? Bumi. Okay, bismillah. Okay. Kenapa Allah mulakan dengan Allah sebut Allah jadikan alam naj'alil, bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai hamparan yang selesa? Kenapa Allah mulakan dengan ciptaan Allah bumi? Kenapa Allah tak mulakan dengan ciptaan yang lain? Langit, sedangkan langit dengan bumi mana lagi hebat? Langit. Tapi kenapa Allah mulakan dengan bumi? Sebab kita yang pertama sekali berada di atas bumi. Tengok benda yang paling terdekat sekali. Perhatikan kebesaran Allah. Jadi kalau ada orang kata dia nak pergi luar negara, nak pergi Switzerland ke, nak tengok bukit lah, nak pergi China ke, nak tengok bukit warna-warni ke, sebenarnya lebih tepat kita tengok kebesaran Allah yang dekat dulu dengan kita. Allah bagi tahu apa ni? Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Kalau hamparan macam mana? Kapet kan? Terbentang luas. Jadi adakah ni maksud dia bumi bulat? Bumi ni flat? Tapi ayat ni Allah bagi tahu mihada, selesa. Okay, jadi kalau ikut tafsir, ni tak payah, ni soalan ni saja syubhat. Jadi sebenarnya saja je Allah, jadi sebenarnya maksud mihada kat sini hamparan adalah bumi ni begitu luas sampai kita tak rasa yang bumi ni bulat. Pernah tak kita rasa tiba kita jalan rasa macam jatuh ke ujung bumi sebab bulat? Tak pernah. Kita nampak bumi ni terbentang luas je, kita nampak luas je kat depan mata kita. Itu maksud kalau ikut tafsir. Maksudnya bumi ni sebagai hamparan adalah bumi ni begitu luas untuk kita berjalan sampaikan kita tak rasa pun yang bumi ni ada bentuk semua. Itu hebatnya kebesaran Allah. Okay. Itu ciptaan Allah yang pertama. Allah sebut tentang bumi. Okay, kemudian kita sambung ayat yang ke-7. Kemudian Allah cerita pula tentang gunung. Allah cerita pula tentang gunung, iaitu Allah jadikan gunung ni sebagai wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tengok, baru Allah cerita tentang gunung. Kenapa gunung? Kenapa tak pokok? Sebab gunung ni kalau kita belajar, kalau kemah lah kan, kemah. Saya tak pandai sangat melukis, minta maaf. Kemah tak pandai sangat, minta maaf. Kat sini ada, kita kalau pergi camping ada pasak kan, kita kena cocok kat tanah. Ada pasak kan. Contoh ni kemah, ini ada pemasak dia. Okay, kalau tak ada pemasak ni apa jadi? Kemah tu terbang. Jadi begitu juga bumi. Allah jadikan bumi ni hamparan. Bila hamparan, Allah jadikan gunung ni, Allah jadikan gunung ni besar ni, dalam dia Allah pasakkan. Okay, ni gunung yang kita nampak selalu, dalam dia Allah pasakkan bahkan lebih dalam daripada yang atas. Sebab tu kalau kita nak bina bangunan, bawah mesti kena lagi dalam daripada yang atas. Supaya apa? Kukuh. Ya Allah, Allah nak ceritakan tentang kehebatan dia. Kenapa kamu masih lagi nak dustakan tentang hari kiamat, sedangkan Allah yang jadikan bumi sebagai hamparan, Allah yang jadikan gunung ganang. Supaya apa? Supaya kamu ni, kalau tak ada gunung, apa jadi agak-agak? Terbang. Dan sebelum ni, beberapa tahun lepas saya ada baca berita, satu tempat tu dia musnahkan satu gunung besar untuk bina bangunan, tapi akhirnya bila dia musnahkan gunung tu, habis satu tempat tu dilanda dengan ribut taufan. Puncanya apa? Pergi musnahkan baru satu gunung.
Tengok, subhanallah. Sebab tu kita tengok sekarang ni, kalau kita pandang sikit ada gunung, kita jalan sikit ada bukit. Hikmahnya apa? Kalau tak adanya gunung, pasti kamu tak akan dapat hidup dengan aman. Sikit-sikit terbang, sikit-sikit bangunan runtuh. Sebab apa? Angin tolak. Okay, boleh? Tengok hebatnya kebesaran Allah. Allah nak kita berfikir, kenapa masih lagi nak dustakan hari akhirat? Allah dah bagi kamu macam-macam. Allah yang bagi kamu tempat di bumi, tak patut untuk kamu dustakan. Berita besar. Okay, kita sambung kebesaran Allah yang seterusnya. Ayat yang ke-8. Yang ke-8 Allah bagi tahu, kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu pula berpasang-pasangan. Subhanallah, itulah manusia. Allah jadikan kepada mereka syahwat supaya mereka lepaskan dengan cara yang halal, iaitu dengan mereka berpasang-pasangan. Bukan setakat manusia, haiwan, semua-semua tu apa? Ditumbuh biak. Ayam bila bertelur, kita boleh makan telur dia, jadi anak ayam. Tengok, ini kebesaran Allah. Allah bagi kamu makan, Allah bagi kamu binatang, Allah jadikan kamu berpasang-pasangan. Adakah patut kamu mendustakan tentang hari akhirat? Okay, kemudian okay. Tak, maaf. Kemudian ayat yang ke-9. Bismillah. Kemudian Allah bagi tahu, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu sebagai rehat. Subhanallah, ini rahmatnya Allah. Dia juga bagi kita masa untuk rehat. Dan kalau kita tengok dekat sini, kita manusia, agak-agak apa punca kita tidur? Punca kita tidur kenapa? Penat. Sebab kita penatlah kita tidur. Tapi kita tengok Nabi SAW penat tak? Penat. Nabi berdakwah siang malam tanpa henti. Tapi Nabi tidur berapa jam? 2 ke 3 jam saja. Isfahu awinkus minhu qalila. Nabi banyak bangun malam. Subhanallah, itu hebatnya Nabi. Beza Nabi dengan kita. Kalau kita kadang-kadang kita tidur sebab apa? Diri saya sendiri. Kadang-kadang tidur sebab penat, makan. Itu hakikat kita. Kadang-kadang kita tidur sebab penat, main. Tapi bezanya kita dengan Nabi, Nabi jamin syurga tak? Jamin syurga. Tapi Nabi ni dia solat malam tanpa henti. Nabi dia bangun malam, dia solat malam, kemudian dia rehat sekejap je. Lepas tu Nabi sambung lagi solat malam sampai isteri Nabi, ada hadis meriwayatkan isteri Nabi Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ni telah pun dijamin syurga, tapi kenapa engkau masih lagi buat ibadah seolah-olah kau tak dapat masuk syurga?" Nabi dijamin syurga, tapi ibadah Nabi beza tak dengan ibadah kita? Beza. Nabi bangun solat malam. Di pagi Nabi hubungan dengan manusia. Di malam hari, ketika mana orang tak nampak, Nabi hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi menjadi orang yang paling kuat ibadah. Sebab apa ni? Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Ya Allah, hebatnya Nabi. Walaupun dah dijamin syurga, tapi Nabi tetap bangun malam. Nabi tetap banyakkan ibadah. Walaupun dia jamin syurga. Sebab Nabi ni nak menjadi hamba yang bersyukur. Contohilah Nabi SAW. Dan ini juga kita dapat lihat rahmat Allah. Allah sebutkan dulu ciptaan Allah. Allah jadikan bumi, Allah jadikan gunung, Allah jadikan kita pasang-pasangan. Baru Allah sebutkan Allah jadikan tidur tu sebagai rehat. Supaya apa? Supaya kita rasa bersyukur. Ya Allah, Allah dah bagi kita macam-macam. Bagi pula kita malam. Bayangkan tiba-tiba malam, tiba-tiba terang. Boleh tidur tak? Susah, kita susah nak tidur. Dan kadang-kadang ada sahabat yang memang susah nak tidur kalau ada lampu. Dan hikmahnya Allah pula, Allah jadikan semua tu terus berubah tak? Terang, gelap. Kan ada proses slow-slow. Syabab? Dari situ ni. Hari ni kita nak belajar tentang berita besar ni. Jadi kita bayangkan kalau Allah jadikan tiba-tiba gelap malam, pagi tiba-tiba terus gelap malam, agak-agak apa jadi? Orang dekat jalan highway tu boleh accident. Sebab apa? Terkejut, tiba-tiba gelap. Tiba-tiba pula pagi. Tengok, itu hikmahnya Allah. Allah jadikan semuanya ada proses. Bahkan kita belajar semua proses sains, ada siang malam tu semua Allah dah sebut dalam Quran 1400 tahun yang lepas sebelum adanya sains. Kemudian Allah sebut pula wa ja'alna al-lail libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian.
Okay, apa maksud malam sebagai pakaian? Macam mana tu? Adakah waktu lain kita tak berpakaian tapi waktu malam je kita berpakaian? Tak. Tapi apa maksud? Waja'alna al-laila libasa. Apa maksud Allah jadikan malam sebagai pakaian? Tahu? Cuba kita fikir kenapa Allah jadikan malam sebagai pakaian. Ini tadabbur ni, tafakur. Kena banyakkan berfikir, bukan menunggu jawapan. Cuba kita fikir kenapa. Tak, mungkin kita dah hafal surah ni, dah banyak kali baca. Cuba kita fikir. Kenapa malam ni sebagai pakaian? Agak-agak kalau pakaian ni dia ada privacy tak? Ada. Jadi macam tu juga Allah kata malam ni sebagai pakaian. Maksudnya adalah waktu malam merupakan waktu yang Allah pakaikan dengan kegelapan supaya manusia mudah untuk rehat. Boleh faham? Waktu malam, pakaian dekat sini maksudnya adalah waktu malam Allah jadikan gelap. Waktu tu lah ada privacy. Kita nak tidur, kita nak solat malam, tak ada orang nampak. Allah jadikan waktu malam. Boleh faham? Boleh faham? Syabab? Semua dah lesu ni. Okay. Bersikit lagi. Jadi Allah jadikan malam tu sebagai pakaian supaya kita ada masa dengan Allah. Itulah waktu untuk kita luahkan perasaan kita. Kita mungkin selama ni susah untuk hafal 30 juz Al-Quran. Kita susah nak lawan nafsu. Kita mungkin selama ni kalau balik rumah kita, cabaran terbesar kita handphone ni. Kita minta ke Allah waktu tu, ya Allah bantulah aku ya Allah. Okay, kemudian tadi waktu malam ni, waktu pagi pula. Ayat 11. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang adalah hari yang adalah kehidupan. Maksudnya, bismillah. Allah jadikan tadi waktu malam sebagai pakaian, waktu siang ni adalah waktu untuk ma'asyah, melakukan kehidupan. Waktu itulah kita nak kerja semua. Itulah rahmat Allah. Allah bagi kita peluang untuk cari rezeki semua. Okay. Kemudian Allah jadikan pagi ni juga sebagai kehidupan. Antara hikmahnya juga adalah waktu pagi ni lah waktu untuk Nabi berdakwah. Waktu pagi ni juga waktu yang nampak. Maka sebab tu kalau orang munafik zahirnya Islam, batinnya kafir. Dia datang solat waktu terang je. Zuhur asar dia datang. Tapi subuh, isyak tak nampak. Sebab apa? Sebab waktu tu zaman Nabi tak ada lampu. Jadi kalau orang tak datang pun Nabi tak nampak lah. Jadi sebab tu dia orang solat waktu terang, waktu Nabi nampak solat belakang Nabi. Tapi waktu belakang-belakang, waktu yang malam orang tak nampak, hilang. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri orang munafik ni. Kita takut. Orang munafik ni azab mereka adalah lebih dahsyat. Bahkan dia orang sebenarnya nak tipu Islam kan. Orang munafik ni nak tipu Islam, betul. Tapi hakikatnya innal munafiqin la yukhadi'un Allah. Surah Nisa ayat 142 ke 143 Allah bagi tahu innal munafiqin la yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik ni mereka nak menipu Allah. Tapi hakikatnya mereka yang ditipu oleh Allah. Okey, kenapa mereka nak tipu Allah tapi kenapa Allah bagi tahu sebenarnya mereka yang ditipu? Sebab dia tak cukup syarat sebagai seorang penipu. Apa syarat nak jadi orang yang tipu? Orang tak tahu. Kan, jadi sebab tu nak jadi orang tipu ni kena buat orang tak tahu. Nak datang sekolah nak senyap-senyap bawa phone ke, kena orang tak tahu. Kalau tak pandai sorok, tak pandai strategi, tak boleh nak sorok phone tu. Okay, jadi saya bukan nak mengajar cara untuk jadi orang yang penipu. Jadi saya nak mengajar cara untuk menjadi orang yang tak ditipu oleh Allah. Okay, jadi orang munafik ni hakikat dia walaupun dia sembunyikan macam mana pun, hakikatnya Allah tahu tak? Nabi pun tahu sebenarnya. Nabi ada, Huzaifah Al-Yamani ada pegang senarai nama orang munafik. Jadi hakikatnya tahu je, tapi hakikatnya mereka yang ditipu. Nampak acah-acah semua. Cuma Nabi je tak bunuh mereka dalam perang. Sebab apa? Sebab apa Nabi tak bunuh mereka? Nanti jadi fitnah lah kata Islam ni bunuh orang Islam sendiri. Tu hikmahnya. Jadi kita sambung ayat yang ke-12. Okey, Allah bagi tahu wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kamilah yang menjadikan 7 lapis langit. Subhanallah. Kita sekarang ni yang kita nampak kat YouTube tu semua hakikatnya barulah langit yang pertama. Kita tak nampak lagi macam mana gambaran langit-langit yang seterusnya. Jadi
hebatnya kebesaran Allah. Manusia tak mampu nak cipta betul 7 lapis langit. Kita kena salin betul-betul benda ni yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Inilah kunci untuk kita betul-betul ikhlas dalam melakukan apa-apa ibadah. Kan? Kalau siapa yang datang event sebelum ni, ada wasiat, iaitu wasiat yang paling penting untuk niat. Niat ni lah yang akan betulkan keikhlasan kita. Dan kita nak niat dengan betul ni apa cara dia? Kita faham kisah dalam Quran. Faham ahsanul qasas, sebaik-baik kisah cerita tentang hari kiamat ni. Okay, kemudian Allah yang jadikan langit ni kukuh. Banyak ayat Allah sebut pasal langit. Bukan dalam ayat ni je. Surah yang kita sering dengar pagi Jumaat, surah Sajadah pun ada. Okay, Allahul Azzi khalaqas samawati wal ard. Banyak ayat Allah cerita pasal langit dan bumi. Kemudian kita sambung ayat 13. Waja'alna sirajan wahada. Dan kamilah yang menjadikan matahari ni sebagai siraja, sebagai lampu yang menerangi. Subhanallah. Tengok, Allah jadikan matahari ni untuk menerangi kita. Mana mungkin kita dapat terangi kehidupan kita. Kita nak jalan semua kalau kita tak ada lampu. Kita tak ada matahari. Matahari ni juga hikmahnya bukan setakat sebagai lampu, tapi sebagai menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kalau bayi yang baru lahir pun kena kalau biasanya orang akan jemur dekat tengah panas. Dan kebaikan, kalau kita masuk sains sikit, tengok. Hebatnya matahari ni dia ada vitamin C kalau pagi-pagi yang baru keluar pukul 8 tu. Tengok, itu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Taala. Kalau kita lampu, kita tengok lama-lama makin dekat dengan kita makin pening, boleh migraine semua. Tapi yang Allah ciptakan, matahari ni menjadikan kita semakin sihat, menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Jadi, bila kita sebut tentang cahaya ni juga, perbahasan tadabbur ni juga terkait dengan bagaimana cahaya kita di akhirat nanti. Kat dunia mungkin banyak lampu, tapi macam mana kat akhirat nanti? Ketahuilah kat akhirat nanti dalam keadaan yang begitu gelap, siapa yang akan dapat cahaya? Siapa yang akan dapat cahaya? Adakah semua orang Islam? Apakah ada satu hadis menyebutkan satu perbuatan tu kita buat, perbuatan tu lah yang akan jadi cahaya kita dekat akhirat nanti? Betul. Ada hadis kan, kita pernah belajar hadis dari mana bila kita sempurnakan wuduk tu lah, tempat yang kita sapu tu lah yang akan menjadi cahaya kita di akhirat kelak. Orang munafik dapat tak cahaya? Dia zahir ambil wuduk ni dapat tak cahaya? Dapat. Orang munafik dapat cahaya, tapi cahaya mereka sampai satu masa akan hilang. Kita buat satu ni. Penting. Okay, ni orang beriman. Yang ni munafik. Di akhirat kelak orang munafik akan dapat cahaya tak? Dapat. Tapi dia akan dapat sekejap je, lepas tu dia akan hilang. Bila orang kafir dan orang munafik ni tak ada cahaya, dia akan cari siapa? Orang yang ada cahaya, orang beriman. Tapi boleh tak mereka dapat cahaya tu? Tak boleh. Ke akhirat kelak Allah jadikan ada, tu dalam ayat seterusnya, Allah jadikan ada benteng antara orang beriman dan orang munafik. Okay, boleh semua? Okay, setengah jam lagi. Kita sambung ayat okay, tadi kita dekat ayat 13, ayat 14 pula. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan daripada engkau mu'sirah. Mu'sirah ni awan-awan. Dan ayat ni antara hikmah Allah tak sebut langit. Kenapa Allah tak sebut dari langit yang Allah turunkan air hujan? Kenapa Allah sebut air ni Allah turunkan daripada mu'sirah, dari awan? Kenapa tak sebut langit? Beza. Langit, beza ni. Langit besar kan? Awan. Kenapa Allah tak sebut langit? Kenapa Allah sebut awan? Sebab mu'sirah ni menggambarkan kehebatan Allah. Allah nak menggambarkan proses turunnya hujan ni daripada air awan. Air awan lah akan turunnya hujan. Dari air, uap-uap tu diserap kepada awan ni. Kemudian daripada situlah Allah turunkan air. Bahkan Allah turunkan sekaligus ataupun slow-slow. Titik-titik. Bayangkan kalau Allah turunkan sekaligus. Apa jadi? Hancurlah bangunan ni semua. Tak habis runtuh. Tu hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kalau kita belajar, kita terangkan dengan lebih detail tafsir surah An-Naba ni, subhanallah. Kita ni mungkin takut untuk mendustakan tentang hari akhirat. Tengok, di setiap yang Allah ciptakan tu pun pasti ada hikmah. Tengok, awan. Dan bahkan berat awan ni siapa tahu macam mana berat dia?
Seperti berapa ratus ekor gajah lebih kurang. 100 ekor gajah. Ya, berat awan ni. 100 ekor gajah turun kat bangunan ni. Hancur. Okay. Kemudian ayat kebesaran Allah. Kita perhatikan kebesaran Allah yang seterusnya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Supaya kami keluarkan dengan biji-biji dan tumbuhan tu. Maksudnya matahari, awan. Okay. Matahari, awan yang Allah jadikan tadi tu untuk apa? Untuk tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-biji. Subhanallah. Allah bagi tahu proses dulu. Kemudian Allah bagi tahu dari situlah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan semua. Ya Allah bila bagi tahu sesuatu benda mesti dia bagi tahu sebab. Kita buat sesuatu mesti nak tahu sebab kan. Tiba-tiba kita diberi maklumat kena kemas kelas, kena mop habis-habis, kena kalau boleh buat cantik-cantik. Sebab apa? Mungkin ada tetamu nak datang ke, ada kelas ke. Tengok, tu hikmahnya Allah. Buat apa-apa dia bagi tahu sebab. Supaya apa? Supaya manusia ni tahu. Manusia buat apa-apa dia nak tahu sebab, betul? Kemudian ayat 16, wajannatin alfafa. Okay, kalau kita belajar jannah ni apa? Okay, kalau kita tengok terjemahan kat sini apa? Kebun. Kenapa kat sini terjemahan dia kebun? Sebab nak menggambarkan syurga ni dipenuhi dengan kebun-kebun. Dan kebun ni lah sebenarnya benda yang paling manusia suka. Walaupun sekarang ni ramai manusia tak suka. Manusia suka makan tak? Hakikatnya makanan tu datang daripada mana? Daripada kebun juga. Jadi apa-apa pun semuanya kembali kepada kebun. Dan dekat akhirat nanti, dekat syurga nantilah ada macam-macam jenis kebun. Bahkan Allah sebutkan ada buah spesifik. Ainab, anggur. Nanti ada. Kita belajar ciri orang bertakwa. Okay, ada 20 minit lagi. Kemudian, alfafa. Alfafa ni maksudnya rimbun ataupun lebat. Maksudnya Allah jadikan proses tu lah tumbuhnya buah-buahan, biji-biji. Allah jadikan biji benih, tumbuh buah-buahan yang lebat. Dan subhanallah, kita bayangkan air hujan ada berapa jenis? Satu je. Air tu juga kan. Ada tak tiba-tiba dari air hujan tu turun air sirap ke apa? Tak ada. Jadi kita bayangkan daripada air yang kosong tu kena dekat tanah yang sama, biji benih pun ada saiz-saiz dia. Daripada air yang sama, tanah yang sama, tapi hasilnya bunga yang pelbagai warna. Buah yang pelbagai jenis. Ada yang rasanya sedap, ada yang rasanya pahit, ada yang manis, ada yang tawar, ada durian, ada anggur, ada manggis. Daripada mana ni? Air yang kosong. Subhanallah, itu hebatnya Allah. Ada tak siapa boleh buat dekat sini air kosong ni? Bila siram dekat mana-mana dia boleh buat biji benih tu, kalau kena air kosong ni tiba-tiba jadi bunga macam-macam warna. Jadi buah durian. Ada siapa-siapa boleh buat tak? AI boleh buat? AI boleh buat? Tak boleh. Tapi hanya Allah sahaja yang berkuasa. Walaupun teknologi kita semakin canggih, ada AI, ada ChatGPT, tak boleh nak mengatasi teknologi yang Allah buat. Okay. Ayat 17. Okay. Ini bahagian yang kedua. Ayat 6 sampai 16. Iaitu cerita tentang kebesaran Allah. Kebesaran Allah ni supaya apa? Supaya bertambah keyakinan. Yakin kepada apa ni? Yakin kepada yang pertama tadi ni. Okay. Tengok. Orang tu tanya 5 ayat. Tentang perselisihan tentang hari berita besar ada 5 ayat. Tapi kebesaran Allah Allah bagi 10 ayat. Sebagai apa? Sebagai hikmah. Banyak lagi ayat yang ceritakan tentang kebesaran Allah. Surah An-Nahlu. Huwallazi anzala minas sama'. Allah terangkan dengan detail dalam surah An-Nahlu bagaimana daripada air tu Allah jadikan, Allah sebut secara spesifik, huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarab sebagai minuman, wa minhu syajarun, dan untuk pokok-pokok. Banyak lagi ayat Quran subhanallah. Kalau kita nak bahas ni tak sempat. Okey. Kemudian masuk fasa yang seterusnya. Okey, kita masuk fasa yang seterusnya bermula ayat 17. Ayat 17 sahaja Allah ceritakan tentang semua ni inna yawmal faslika lamiqata.
Sesungguhnya hari keputusan adalah hari yang ditetapkan. Apakah hari keputusan itu? Hari akhirat, ketika mana kita di mahsyar nanti. Adalah hari yang telah pun ditetapkan. Dan bahasa Quran ni sangat ringkas. Dan hebatnya Al-Quran iaitu Allah sebut dekat sini satu perkataan je. Hari keputusan. Keputusan tapi maksud dia sangat merangkumi. Hari akhirat, pada mahsyar dan sebagainya. Okay, kemudian dekat sini Allah mula menggambarkan kedahsyatan suasana hari kiamat. Ayat 17. Allah bagi tahu hari yang telah ditetapkan. Kemudian seterusnya Allah sambung. Yaumayun, ayat 18. Yaumayun fakhu fis-suri fatatuna afwaja. Syabab? Okay, sikit lagi kita nak di penghujung nampak lah. Kalau Allah bagi tahu hari ni suasana yang menakutkan. Kalau kita tengah tengok cerita hantu, boleh tidur? Boleh, masya-Allah hebatnya. Kalau kita lah ada benda yang menakutkan nak terjadi, dikatakan lagi 5 minit ada gempa bumi, agak-agak kita buat apa? Kita boleh tidur, kita buat persiapan, kemas beg. Kita akan buat persiapan, tapi sekarang kita nak buat persiapan yang kekal abadi. Cuba kita fokus sekejap je, ambil masa sekejap je. Okey, boleh semua? Masya-Allah. Okey. Kita sambung. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari itu ditiup as-sur. As-sur ni adalah, kalau ada pandangan yang mengatakan adalah tiupan sangkakala, dan pendapat yang kedua adalah benda, alat untuk tiup tu. Apa dah saya tak ingat bahasa Melayu dipanggil apa? Alat untuk tiup. Apa entah nama. Teropet. Masya-Allah, benda tu, teropet. Jadi itu dua maksud. Fatatuna afwaja, lalu kamu berbondong-bondong. Jadi Allah ceritakan hari yang menakutkan tu apabila ditiup teropet malaikat tu. Teropet. Okey. Bukan opet. Okey, teropet malaikat tu kita tiup dia. Malaikat tu tiup sekali je, semua manusia berbondong-bondong. Semua berlaku kiamat. Tu tiupan pertama. Tiupan yang kedua dihidupkan semula, manusia berbondong-bondong. Berbondong-bondong ke mana ni? Untuk ke mahsyar. Jadi sebab tu di akhirat kelak faujud ni di akhirat kelak orang beriman dan orang munafik tadi dia ada benteng, yang macam lukis tadi dia ada benteng. Bila dekat padang mahsyar nanti diorang ada benteng. Orang beriman kat sini, orang munafik kat sini, orang kafir kat sini. Antara tiga golongan ni mana yang paling teruk? Iman, kafir, munafik. Munafik. Sebab orang munafik ni dia dimasukkan dalam neraka yang paling, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni dimasuk neraka paling bawah. Paling bawah ni paling panas, macam kita nak panaskan periuk. Mana panas dulu? Atas ke bawah? Bawah. Bawah panas dulu. Bismillah. Sebenarnya banyak ayat yang berkaitan dengan surah An-Naba ni. Kalau ikut tafsir dia memang begitu panjang. Ada kaitan dengan surah Al-Hadid, Yasin. Tapi ni kita nak ringkas je. Jadi Allah menggambarkan betapa dahsyatnya suasana kiamat tu. Lalu Allah bagi tahu ayat yang ke-19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Yang tadi tu tiupan pertama. Ni tiupan yang kedua. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ini tiupan kedua, iaitu dibuka pintu-pintu langit. Maksudnya ini dibangkitkan semula manusia, semua makhluk di atas muka bumi ni Allah bangkitkan semula. Jadi antara penyebab orang kafir tak percaya pada hari kiamat ni, hari akhirat ni, kenapa? Apa penyebab orang kafir tak percaya pada hari kiamat? Ni, dia tak percaya yang Allah tak boleh hidup, dia tak percaya yang Allah boleh hidupkan manusia setelah manusia mati. Dia tak percaya yang Allah ni boleh hidupkan balik manusia. Kat kubur tu Allah boleh bangkitkan. Itu punca terbesar orang kafir tak percaya pada hari akhirat. Dia kata logik ke manusia tu dah mati, dah jadi tulang kan? Betul kan, dah jadi tulang? Syabab? Dah jadi tulang tapi tiba-tiba nak dibangkitkan semula. Logik ke? Kalau kita sekarang ni nasi dah jadi bubur. Itulah ibarat dia, boleh ke jadi nasi balik? Bubur boleh jadi nasi balik? Boleh. Wish, tak pernah tengok lagi, nanti boleh tunjuk. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, bayangkan manusia ni dah hancur tapi dia boleh dihidupkan semula. Itu kehebatan Allah. Jadi orang kafir patut percaya benda ni. Sebab tu ada Al-Quran Allah bagi tahu, Allah dah ciptakan kali pertama, maka kali kedua lagi mudah lah Allah nak ciptakan. Betul? Betul ke?
Okay. Kemudian ayat 20. Wasiyiratil jibalu fakanat saraba. Ni suasana kiamat. Wasirat, dan dihancurkan gunung-gunung, fakanat saraba. Lalu adalah saraba ni kalau nak senang kata, gunung ni dia dihancurkan sekecil-kecilnya. Apa bahasa tu? Fata Morgana. Tengok. Ini Allah nak menggambarkan betapa dahsyatnya suasana kiamat. Gunung yang kuat tadi, gunung ciptaan paling kuat betul. Tapi di akhirat kelak dia boleh jadi, tapi bila hari kiamat dia yang dihancurkan sebagai debu. Bila gunung hancur macam debu, apatah lagi kita manusia. Bayangkan macam mana suasana kita. Okey. Sampai ayat 20 ni cerita tentang hari akhirat. Ni cerita tentang hari akhirat. Suasana kiamat. Ayat 17 sampai 20 suasana kiamat. Bila dah tahu kebesaran Allah, dah yakin Allah ceritakan suasana kiamat. Ini cerita apa ni? At-targhib. Mendorong. Ini cerita At-tarhib. Iaitu Allah nak bagi cerita yang menakutkan. Kemudian kita terus ke cerita pasal neraka ayat 21. Kita kena laju sikit. Semua ada Quran kan? Boleh tengok Quran. Takut tiba-tiba kita tidur ke bangun-bangun dah skip 5-6 ayat. Kalau tak terlepas boleh tengok nota kawan. Okey. Ayat 21 Allah cerita tentang, maaf, ayat 21. Sambungan ayat 21 cerita tentang neraka. Iaitu Allah gambarkan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat pengintip. Maksudnya apa ni? Neraka ni orang beriman boleh tengok tak? Boleh. Orang beriman dia boleh tengok macam mana keadaan ahli neraka yang begitu menakutkan. Tapi mereka dapat bantu tak? Mereka tak dapat pun nak bantu. Mereka pun tak dapat pun nak bantu walaupun sedikit. Walaupun ada dirakam ke dalam satu ayat Quran, dia nak minta air sikit je. Ahli syurga macam nak bagi tapi Allah larang. Tapi ahli syurga waktu ni ada tak rasa belas kasihan? Ada ke tak? Okey, kalau ikutkan dekat syurga ni, dia dah tak sama macam kat dunia. Rasa jealous, rasa sedih, kesian tengok orang semua tu dah hilang dah. Kalau dia tengok orang tu, dia tengok orang kat neraka tu, kesiannya dia. Bahagia tak ahli syurga tu? Tak. Sedangkan Allah bagi tahu ahli syurga ni bahagia. Bukan setakat di dunia tapi di syurga kelak. Jadi tak ada. Ahli syurga tak ada perasaan tu semua. Okey. Kemudian ayat 22. Littagina ma'aba. Untuk mereka yang melampau kat dunia, tak percaya ayat Allah, tolak ayat Allah. Tempat untuk mereka kembali. Maksudnya dulu kat dunia dia melampau, dia tak dengar ayat Allah. Allah dah sampaikan peringatan, dia tak percaya Allah boleh hidupkan semula manusia. Itu tempat kembali dia. Labisina fiha ahqaba. Ayat 23, mereka tinggal dalamnya dalam masa yang lama. Satu hari dekat dunia dengan akhirat, beza tak? Betul. Satu hari dekat akhirat kelak tak sama macam satu hari kat dunia. Dia bukan 24 jam. Satu hari bersamaan dengan ratusan tahun dengan dunia ni. Sebab tu surah An-Nazi'at tadi. Asyiyatan awduhaha. Sebab itulah dari situ kita akan rasa dunia ni sekejap. Sebab tu sahabat Nabi bila ditawarkan dunia, apa dia kata? Dia tak nak. Aku nak akhirat. Aku nak duduk bersama dengan Nabi dekat syurga. Sebab apa? Sebab dia dah rasa yang diri dia tu akhirat tu matlamat utama. Dia dah rasa lah, kehidupan ni sekejap je. Sampai satu masa aku akan mati. Sedar dah 2025. Satu masa akan mati, jadi akhirnya apa tanggungjawab dia? Persiapan untuk perkara yang lebih kekal. Boleh? Jadi sebab tu, para sahabat Nabi dia tak ada masa untuk banyak gelak. Tak ada masa untuk banyak ketawa. Tapi banyak masa mereka sedih. Sedih sebab apa? Hari akhirat. Mikirkan tentang kehidupan yang kekal abadi. Macam mana? Dekat kubur, dekat perjalanan yang lebih panjang. La yazukuna fiha bardan wala syaraba. Ayat 24. Mereka tidak merasa dalamnya sejuk dan tidak ada minuman. Maksudnya dalam neraka ni mereka tidak akan rasa sejuk dan tidak ada minuman. Ada tak sebenarnya minuman dari neraka? Tapi siapa tahu minuman apa yang apakah makanan dan minuman yang disediakan? Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Makanan
bagi para pendosa. Air pula kalmuhli yashwil, air nanah. Betul. Itu Allah rakamkan dalam surah Muhammad ayat 24. Tak apa ni catat dia. Kalau kita nak hurai ayat tu mungkin akan ambil masa. Minta maaf, bukan surah Muhammad ayat 24 tapi surah Al-Hadid. Bukan ni. Dan nanti saya cek balik. Okay, tak apa. Tapi saya ingat dalam surah Muhammad ayat 15 ke apa, Allah cerita tentang ahli neraka ni dia akan minum air daripada nanah. Okay, kejap. Kalau kat dunia ni ada tak orang yang nak minum air dari nanah? Tak ada. Jadi manusia kalau kat dunia ni nak minum air sedap-sedap, tapi Allah bagi tahu kat dunia nanti dia akan makan buah zakum. Bahkan air yang dia minum tu adalah air yang akan api akan meliputi wajah-wajahnya. Okey, boleh? Okey, kita sambung ayat tadi. Okay, jadi Allah bagi tahu dalam neraka ni tidak ada minuman, tidak sejuk dan tidak ada minuman. Kemudian ayat yang ke-25 kita sambung. Panas neraka, kita tahu kan panas dekat dunia ni beza dengan neraka berapa? 69 kali ganda. Kemudian Allah bagi tahu air yang diorang minum ni pula ayat 25, illa hamimau wa ghassaqa, kecuali air panas yang mendidih dan yang pertama sekali, betul, surah Muhammad ayat 15. Baru nampak kat sini. Surah Muhammad ayat 15, nanti boleh catat. Iaitu air yang disediakan bagi minuman ahli neraka ni adalah air nanah. Okey, air nanah yang sangatlah busuk. Panas lepas tu busuk pula tu. Okey, jadi Allah nak gambarkan yang betapa dahsyatnya suasana kiamat. Air yang diminum ni adalah hamim, air panas yang mendidih. Wa ghassaqa. Wa ghassaqa ni ada dua tafsiran. Yang pertama sekali adalah air yang terlalu sejuk ataupun busuk. Ada air terlalu panas. Ahli neraka dia dapat macam tu. Kalau panas terlalu panas, kalau sejuk terlalu sejuk. Dan yang kedua adalah air nanah. Muhammad 15 tadi. Itu maksud wa ghassaqa. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang selari. Okey, Allah dah cerita pasal neraka ni. Okay, Syabab. Allah dah cerita pasal neraka ni, tiba-tiba Allah cerita semua tu adalah sebagai balasan yang selari. Apa maksudnya? Apa kaitan dia? Soalan dia, apa kaitan? Allah dah cerita pasal neraka, tiba-tiba Allah bagi tahu semua tu adalah sebagai balasan yang selari. Maksudnya balasan yang adil lah, tepat. Ada orang kata Allah ni zalim, asyik bagi api neraka je. Salah. Sedangkan Allah dah bagi pilihan tak kat dunia? Dah. Dalam surah apa tu Allah bagi tahu Allah dah bagi pilihan? Surah Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kufur, kufurlah. Allah bagi pilihan. Dalam syurga Allah dah bagi pilihan. Neraka dapat air nanah, dapat buah zakum, dapat azab yang dahsyat, azab yang begitu menakutkan, 69 kali ganda padasnya. Syurga Allah dah bagi tahu dah. Dalam syurga ni ada nikmat, ada buah-buahan, ada segala apa yang kita nak kita akan dapat. Jadi tanggungjawab siapa ni untuk pilih? Kita sendiri. Lepas tu Allah bagi tahu lepas tu apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lizzalimin. Allah terus bagi tahu, sungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim ni nar, api. Allah terus sebut tentang orang beriman ke tentang azab bagi orang kafir? Inna a'tadna lizzalimin, bagi orang zalim, orang kafir. Orang kafir dah zalim dengan diri mereka sendiri. Jadi diorang ni Allah dah bagi pilihan. Buktinya apa? Lepas ayat Allah bagi pilihan tu, Allah terus sebut tentang azab neraka. Maksudnya apa? Rahmat Allah. Allah nak sangat kita semua masuk ke syurga. Sebab tu kita tengok, kalau kita buat jahat, kita baru niat, kita dapat dosa tak? Niat tiba-tiba macam, oh tak jadi, kita akan dapat dosa tak? Tapi kalau kita buat baru dapat. Tapi kalau orang beriman, niat dapat tak? Niat saja dah dapat. Tengok, itu hebatnya kuasa Allah. Walaupun, dan kalau kita masih lagi umur yang belum baligh, dosa dikira tak?
Tidak. Dosa dikira tak kalau belum balik? Syabab? Dosa tak dikira kalau sebelum balik. Tapi kalau selepas balik baru Allah kira dosa. Tapi waktu sebelum balik tu kalau buat amal kebaikan Allah kira tak? Kira. Itu rahmatnya Allah. Bila baca Quran satu huruf, kalau gagap-gagap macam baru nak belajar Iqra, 2. Tengok ini bukti yang Allah nak sangat kita masuk syurga. Sebaliknya hamba Allah itu sendiri yang zalim kepada Allah. Okey. Lepas tu innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan hisab. Maksudnya diorang dalam keadaan yang begitu dahsyat, diorang memang kalau hisab tu memang keadaan yang sangat menakutkan sehingga mereka tak berharap pun tentang hisab. Dan hisab di sini juga ada pendapat mengatakan kat dunia. Kat mereka tak mengharapkan hisab, tak mengharapkan amalan perhitungan, diorang tak kisah pasal amalan diorang. Akhirat itulah balasannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Dan setiap Allah juga bagi tahu Allah ni ada, setiap apa yang kita buat Allah tulis, ayat 39, dan fazuqu falan nazidakum illa azaba. Kemudian Allah cerita semua, tidak sekali-kali ya Allah bagi ni semua kecuali azab bagi kamu. Ni azab apa ni? Mental. Okey, terakhir sekali kita sepintas lalu. Akhir sekali Allah ceritakan. Ni sampai ayat 30. Pasal neraka. Okey. Ini yang terakhir. Pengajaran yang terakhir kita ambil. Ayat 31 hingga 40. Ini telah cerita tentang syurga. Balasan bagi orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya kami telah menyediakan bagi orang bertakwa ni kemenangan. Kemenangan. Allah dah bagi kepada orang bertakwa ni kemenangan. Apa balasan kemenangan? Kalau kita menang, kita nak dapat hadiah, betul? Kita berjaya dalam peperiksaan, kita nak dapat apa? A. A untuk apa? Sijil. Tapi apa? Bila masuk syurga ni, apa balasan dia? Apa kejayaan dia? Allah bagi tahu. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Allah sediakan bagi mereka kebun-kebun wa a'naba. A'nab ni maksudnya adalah anggur-anggur. Tengok Allah sebut secara spesifik anggur. Anggur ni buah yang kita senang makan, buah yang sedap. Betul? Kemudian hadaiqa wa a'naba. Kemudian wa kawaiba atraba. Dekat syurga juga Allah akan bagi kita bidadari semua ni yang biasa orang lelaki suka. Wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Kemudian Allah bagi tahu pula wa ka'san dihaqa, iaitu Allah bagi mereka gelas yang berupa, bayangkan kita kat dunia minum air dalam cawan biasa kan. Kelak kita akan minum daripada piala. Kat akhirat kelak Allah bagi kita balasan nikmat, iaitu bila kita masuk syurga Allah bagi balasan yang sangat kita tidak pernah terbayang. Air pun daripada emas semua. Lepas tu Allah bagi tahu pula air tu penuh. Maksudnya apa? Tak pernah kurang, sentiasa penuh. Kita minum apa lagi? Akan sentiasa bertambah. Ayat 35. La yasma'una fiha lagwan. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Mereka tidak mendengar dalam tu perkataan yang sia-sia, mencarut, perkataan yang membuang masa, perkataan yang mendapat dosa, sebut perkataan yang bukan-bukan, tu semua dah tak ada dekat syurga. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Kemudian Allah bagi tahu jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kalau ahli neraka tadi jazaa'an wifaqa, ni jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Balasan dari pencipta engkau sebagai pemberian yang cukup. Tengok Allah balas dengan adil. Kemudian Allah ceritakan pula tentang Allah. Kita dah kenal Allah ni yang bagi kita syurga semua kan. Allah cerita Allah ni lah pencipta langit-langit dan bumi. Kita nak kenal siapa Allah. Kan? Kita nak kenal siapa Allah. Maaf ni sepatutnya sampai 36. Ending dia Allah sebut tentang penutup suasana akhirat. Penutup suasana akhirat. Betul macam ni je nak cepat. Okay.
ya yamkulu min khitaba, Allah bagi tahu ayat seterusnya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada waktu tu malaikat, kita bayangkan malaikat pun turut berbaris. Baris dengan siapa ni? Dengan kita sebagai makhluk. Kalau kita, contoh kita sebagai orang yang pangkat dia tinggi, ketua, penolong agak-agak penolong duduk dengan masyarakat awam ke duduk dekat sebelah ketua? Sebelah. Tapi menggambarkan dahsyatnya suasana kiamat, malaikat yang tak pernah ingkar perintah Allah pun sekali berbaris dengan manusia. Menunjukkan waktu tu semua sama. Malaikat, jin, manusia, haiwan, semua sekali berbaris. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Kemudian mereka tidak bercakap melainkan apa yang diizinkan. Kalau kat sini kita boleh gelak ketawa, kita sambil masuk kelas kita boleh borak-borak dengan kawan sebelah. Tapi hakikatnya kat akhirat kita tak ada peluang pun nak buka mulut. Tengok suasana akhirat yang begitu berdahsyat. Tak ada siapa berani buka mulut. Waktu tu semua dah tak fikir orang, dah fikir pasal diri je. Cukup ke amalan aku nak masuk ke syurga. Kemudian para sahabat, zalikal yaumul haq. Demikian itulah hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa, maka ramai orang waktu tu dia minta untuk kembali, tapi dapat tak? Tak dapat. Okay, kemudian yang paling menakutkan adalah ayat yang terakhir yang 40, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu azab yang dekat. Azab yang dekat ni ada beberapa tafsiran. Yang pertama, kubur, kematian. Yang kedua, hari hari akhirat itu sendiri. Hari yang di mana seseorang itu memerhati yang zurul mar'uma qaddamat tiada, apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Okey, dalam banyak-banyak ciptaan Allah, kenapa Allah pilih tangan? Cepat, Syabab. Kenapa dalam banyak-banyak tu Allah pilih tangan? Apa yang dilakukan oleh tangannya? Kenapa bukan muka? Kenapa bukan kaki? Tangan ni lah main. Kita nak buat apa-apa semuanya, main dia adalah tangan. Kalau tak ada tangan, tak boleh buat apa. Boleh berjalan je. Tapi kalau ada tangan, walaupun tak ada kaki, hakikatnya kita boleh melangkah. Kita boleh pergi ambil buku ke. Boleh makan lagi, boleh suap sudu ke mulut. Tapi nak menggambarkan ni, diorang Allah sebutkan tangan sebabnya anggota utama kita nak buat apa saja. Bahkan banyak kerosakan maksiat dilakukan oleh tangan. Tangan yang banyak melakukan kerosakan. Dan apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya kalau aku kembali menjadi tanah. Manusia diciptakan daripada Syabab. Manusia diciptakan daripada tanah. Tapi kenapa dia nak kembali? Kenapa dia kata nak jadi tanah balik? Ada beberapa tafsiran. Yang pertama, boleh catat. Yang pertama, akhirat. Yang pertama, dahsyatnya azab api neraka tu sampai dia orang rasa macam baik aku jadi tanah je. Jadi dia orang kata baik aku jadi tanah daripada dimasukkan dalam api neraka. Dan yang kedua adalah dia orang jadi tanah sebab kalau binatang dulu dia bergaduh, contoh kucing biasa kan, bergaduh dengan kucing kan. Kat akhirat kelak balasannya kucing tu jadi tanah balik. Jadi dia kata baik aku jadi macam kucing tu je. Baik aku jadi macam binatang je, kembali ke tanah, habis. Dan yang ketiga adalah nak kembali ke kubur. Dia nak kembali balik ke dunia, kemudian dia nak dihidupkan balik untuk dia melakukan balik amal-amal soleh dia. Jadi itu secara ringkas surah An-Naba yang kita belajar hari ini. Jadi saya harap semua yang dengar ni betul-betul ambil perhatian, fokus. Dan ini bukan benda yang kita untuk buat main-main, tapi ini adalah perkara untuk kita, bekalan kita ke akhirat kelak. Inilah, dengan kita memahami timeline inilah, insya-Allah akan menambahkan keyakinan kita sebagai orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang beriman, percaya dengan benda gaib. Inilah punca ramai orang melakukan maksiat. Punca ramai orang akhlaknya runtuh, akhlaknya rapuh. Bahkan semakin hari semakin rapuh walaupun di usia belasan tahun. Walaupun dianya adalah seorang berilmu yang belajar ilmu agama Al-Quran, tapi jatuh juga sebab apa? Cerita akhirat ini tidak benar-benar diterapkan ke dalam diri mereka. Okey, perhatian. Jadi betul-betul bila diri mereka tak percaya pada hari akhirat ni lah, dia orang rasa macam buat apa? Yalah, kita tak yakin kita nak ke mana. Punca kita berjaya SPM apa dia? Sebab kita nak kerja, kita tahu timeline kita. Okey, kita tahu timeline kita. Aku SPM, aku berjaya dapat kerja, dapat masuk universiti. Ramai orang dia tak tahu timeline yang sebenar. Ini, iaitu ke akhirat. Ramai orang tak ambil perhatian perkara ni. Okey, jadi insya-Allah semua kita belajar benda ni untuk kita menuju ke mana?
ke syurga Allah. Jadi sekarang ni kita nak tahu pula macam mana kita nak cara mudah untuk kita masuk ke syurga. Kalau saya bagi tips, cara mudah untuk SPM 10A. Semua nak join tak? Sekarang ni kita nak lulus A dekat akhirat. Jadi kita nak tahu macam mana jalan mudah ke syurga. Saya menjemput sahabat saya dan juga korang semua mesti kenal dia MC hari tu. Sahabat saya, Akhi Waki Yudin, untuk sampaikan tentang macam mana kita nak jalan mudah kita untuk ke syurga, insyaAllah.